Allah puan, beratnya ujian puan. Tuan-puan sekalian, yakinlah, yakin segala ujian yang menimpa kita tidak ada suatu pun tanpa kasih sayang dan rahmat Allah. Dan semua ujian, kecil, besar, ringan, berat, sakit, perik, semua itu adalah laluan-laluan untuk kita bertemu dengan pintu syurga. Kena yakin, kena bisik. Sebab itu kadang-kadang bila kita terduduk di tempat jatuh yang tidak ada lagi tempat yang lebih bawah daripada itu, kita betul-betul terhina, betul-betul tidak berdaya. Masa tu kita sebut, Ya Allah, aku redha demi syurga-Mu, Ya Allah. Aku redha sekiranya inilah laluan ke syurga-Mu, Ya Allah. Aku redha, Ya Allah, aku redha. Yang penting aku dapat syurga-Mu, Ya Allah. Aku redha jika inilah bayaran untuk syurga-Mu, jika inilah imbalan untuk syurga-Mu, jika inilah caranya untuk aku dapat redha-Mu, untuk dapat syurga-Mu, Ya Allah, aku redha, Ya Allah.